Matematik tahun 1 muka surat 114. Soalan 7. Licin ada 46 kad gambar. Dia beri 17 kad gambar kepada Jasni. Berapa kad gambar yang tinggal? Ayat matematiknya 46. Beri ni bermaksud dia telah tolak. Tolak 17 sama dengan. Jadi untuk secara manual kita kena kira macam ni, 46 tolak 17 sama dengan. Jadi kita akan tolak dari kanan dahulu. 6 tolak 7 tak boleh. Jadi 6 ni kena pinjam sebelah dengan 4. Pinjam 1 je. Jadi 4 akan tinggal 3. 1 akan diberikan kepada 6. Menjadi 16. Jadi 16 tolak 7 boleh. Jawapannya adalah 9. 3 tolak 1 kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 29. Soalan 8. Ada 75 klip kertas. Dayang keluarkan 47 klip kertas itu. Berapa baki klip kertas? Jadi ayat matematiknya 75 tolak. Kenapa tolak? Sebab dia keluarkan 47 sama dengan 75 tolak 47 sama dengan. Jadi kita kena kira dari kanan dahulu. 5 tolak 7 tak boleh, betul tak? Sebab 5 ni lebih kecil daripada 7. Jadi 5 ni kena pinjam sebelah daripada 7. 7 akan menjadi 6. 1 akan diberikan kepada 5. Jadi 15. Jadi 15 tolak 7 boleh. Sebab 15 lebih besar daripada 7. 15 tolak 7 kita akan dapat 8. 6 tolak 4 kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 28. Jadi ini adalah jawapannya. Matematik tahun 1 muka surat 114.